Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Rahayu Ahmad Syafti dari Smart TV PSS SMK Matang. Hari ini saya berada di Anjung University sempena sambutan Hari Sukan Negara peringkat SMK Matang. Jom sama-sama kita saksikan. Sekarang ini saya bersama dengan Cikgu Suki Alias. Apakah yang dapat dikongsikan berkaitan Hari Sukan Negara peringkat SMK Matang? Bagi saya lah, sebagai seorang guru, banyak manfaat daripada Sukan Negara ini. Pertamanya dari segi fizikal, anak-anak pelajar insyaAllah akan lebih sihat kerana adanya kesenangan ini. Yang keduanya dari segi rohanian, emosi anak lebih stabil, sebenarnya ketika berada di dalam kawasan sekolah dan ketika belajar. Dari segi akademik, merasakan bahawa orang yang suka bersenam ataupun bersukan ni, dia akan lebih pintar daripada pelajar lain. Itu sajalah pendapat saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian Cikgu Alias. Ya. Sampai di sini saja program kita pada hari ini. Saya Siti Rahayu Ahmad Syafti melaporkan untuk Smart TV PSS SMK Matang, Hulu Terengganu. Bye-bye.